Korang semua mesti dah tengok video ni kan? Dia bukan Colombia tau, tapi di Malaysia. Oh, we'll check that guy behind there one. 都不错是吗？ Chinese. 屁股撞的，中国的，中国人，中国人啊。中国人，四面八方来的人，你看到没有？哇，印度人，也有非洲，不是有印度人，有中国人，有马来人。这个指挥的。 是指的这个的。 Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Polis memburu sekumpulan lelaki yang dipercayai terbabit dalam kejadian khianat dan rusuhan di sebuah pusat hiburan di Ceras, Ibu Negara semalam. Pada Ahad 5 April 2026 sekitar jam 1.30 tengah hari, suasana di kawasan komersial Taman Syamlin Ceras, Kuala Lumpur yang lazimnya sibuk dengan aktiviti harian perniagaan tiba-tiba berubah menjadi tegang apabila satu insiden serangan mengejut berlaku melibatkan sebuah pusat hiburan karaoke KTV yang beroperasi secara sah di kawasan berkenaan. Kejadian yang berlaku pada waktu siang itu menarik perhatian ramai kerana ia berlaku ketika orang ramai sedang menjalankan urusan harian, termasuk pelanggan restoran dan pekerja premis berhampiran yang tidak menjangka sebarang bentuk kekecohan besar akan tercetus. Kejadian ini kemudiannya tersebar secara meluas selepas satu rakaman video berdurasi kira-kira 1 minit 11 saat mula tular di media sosial memaparkan detik-detik cemas ketika serangan itu berlaku. Dalam video itu, sebuah lori dilihat mengundur dengan kuat sebelum merempuh pagar besi pusat hiburan berkenaan sehingga mengalami kerosakan teruk untuk membuka laluan kepada kumpulan penyerang memasuki kawasan dalam premis KTV tersebut. Sejurus pintu pagar berjaya ditembusi. Lebih 50 individu bertopeng yang kebanyakannya berpakaian serba hitam dilihat bergegas masuk ke dalam kawasan premis dengan pantas. Lebih menakutkan, sebahagian daripada mereka didapati memegang objek yang dipercayai sebagai senjata seperti batang besi dan kayu baseball yang digunakan untuk melakukan kerosakan di dalam premis tersebut. Kehadiran mereka dalam jumlah yang besar dalam suasana singkat turut mencetuskan panik dalam kalangan individu yang berada berhampiran lokasi kejadian. Rakaman yang tular itu turut memperlihatkan beberapa individu dalam kumpulan tersebut bertindak memaksa masuk ke bahagian dalam premis dipercaya bagi mencari sasaran tertentu dan merosakkan harta benda yang terdapat di dalam bangunan tersebut.12房是哪里？12房。怎么样？12房人跟着12房。哎，报告。到1点钟这样子吗？ Pada peringkat awal kejadian, motif sebenar serangan tersebut masih belum dapat dipastikan oleh pihak berkuasa, sekaligus menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan masyarakat setempat dan pengguna media sosial. Polis bagaimanapun segera membuka kertas siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian serta individu yang terlibat dalam serangan tersebut yang kemudiannya diklasifikasikan di bawah Seksyen 427 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan yang melibatkan kesalahan khianat dan merusuh dengan senjata. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut dan sedang menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti semua suspek yang terlibat. Beliau memaklumkan bahawa usaha mengesan individu yang terlibat sedang giat dijalankan oleh pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ceras. Pihak polis turut memberi jaminan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang didapati terlibat dalam insiden tersebut.
Dalam perkembangan siasatan, pihak polis mula menjalankan operasi memburu suspek yang terlibat dalam serangan tersebut di sekitar Lembah Kelang. Hasil operasi berterusan yang dijalankan sejak Isnin, polis berjaya menahan sekurang-kurangnya 43 lelaki yang disyaki mempunyai kaitan dengan kejadian tersebut. Polis menyifatkan kejadian rusuhan dan khianat dilakukan sekumpulan ahli kongsi gelap terhadap sebuah pusat hiburan di Ceras Ahad lalu sebagai serius. Kesemua suspek berusia antara lingkungan 20-an hingga 40-an dan termasuk individu yang dipercayai sebagai dalang utama serangan tersebut. Penahanan ini dilakukan di beberapa lokasi berasingan dalam usaha menjejaki rangkaian kumpulan yang terlibat. Polis turut merampas sebuah lori di Taman Orkid Ceras yang dipercayai digunakan dalam serangan tersebut untuk merempuh pintu pagar premis KTV berkenaan. Rampasan ini menjadi antara petunjuk penting yang membantu pihak berkuasa mengesah suspek lain yang terlibat dalam kejadian tersebut. Selain itu, beberapa senjata seperti batang besi dan kayu turut dirampas bagi membantu siasatan lanjut. Bahan bukti ini dipercayai digunakan oleh suspek ketika melakukan serangan dan kerosakan di lokasi kejadian. Daripada jumlah tangkapan tersebut, difahamkan seramai 35 suspek akan direman bagi membantu siasatan, manakala sebahagian yang lain telah dibebaskan dengan jaminan polis. Manakala seorang lagi suspek dilaporkan disambung reman selepas ditahan lebih awal, menjadikan jumlah keseluruhan individu yang ditahan terus meningkat. Daripada tangkapan seramai 45 orang itu, kita lihat kebanyakannya daripada lokal Chinese kita, dan ada juga warga negara India kita, dan ada juga Melayu. Jadi ini merupakan satu kumpulan gangster yang saya percaya telah merekrut sejumlah orang dalam satu kumpulan gangster dan melakukan tindakan rusuhan, khianat dan mendapat upah daripada mana orang-orang tertentu. Hasil siasatan yang dijalankan oleh pihak polis mendapati bahawa motif utama serangan tersebut adalah berpunca daripada dendam peribadi serta persaingan dalam perniagaan hiburan. Difahamkan, pemilik premis KTV berkenaan dipercayai mempunyai konflik dengan pesaing perniagaan yang membawa kepada tindakan balas berbentuk serangan ini. Kes ini secara motifnya saya akan jelaskan, ada wujudnya perselisihan faham antara business rival dan juga dendam individu yang melibatkan dua belah pihak lah. Itu sebabnya ada berlaku rusuhan dan khianat. Daripada tangkapan 45 orang itu, terkesan 2 daripadanya adalah pelajar sekolah yang masih lagi sekolah, dan kita telah reman, itu makluman. So ini membimbangkan kita di mana kumpulan ini telah merekrut pelajar sekolah. Apa yang membuatkan masyarakat geram dan terkejut? Walaupun kejadian berlaku sekitar jam 1.30 tengah hari, pihak polis hanya menerima maklumat rasmi mengenai insiden tersebut pada jam 7.30 malam pada hari yang sama. Kelewatan dalam penyaluran maklumat ini menyebabkan tindak balas awal pihak polis tidak dapat dilakukan dengan segera di lokasi kejadian. Menurut Datuk Fadil Marsus, tiada maklumat awal diterima melalui saluran rasmi atau perkongsian awam sebelum laporan dibuat. Beliau mengakui bahawa kelewatan maklumat tersebut merupakan satu kelemahan yang perlu diperbaiki dalam sistem respon pihak polis, khususnya dalam menangani kejadian berskala besar seperti ini. Insiden lain turut tercetus apabila 3 wartawan yang membuat liputan di lokasi kejadian dilaporkan diarahkan oleh anggota polis untuk memadam gambar dan video yang dirakam. Situasi ini menimbulkan kontroversi apabila tindakan tersebut dianggap sebagai menghalang tugas wartawan dalam mendapatkan maklumat untuk disampaikan kepada orang awam. Perkara ini kemudiannya mendapat perhatian pelbagai pihak, termasuk organisasi media dan Badan Kebebasan Akhbar. Macam ada sesuatu yang tak kena je. Menjelaskan perkara tersebut, Datuk Fadil Marsus menyatakan bahawa insiden tersebut berlaku akibat salah faham antara anggota polis dan wartawan mengenai prosedur operasi standard media. Susulan kejadian itu, satu pertemuan diadakan antara pihak polis dan wakil media, termasuk Persatuan Wartawan Jenayah, bagi membincangkan isu yang timbul. Dalam pertemuan tersebut, pihak polis turut menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan yang terlibat atas kekeliruan yang berlaku. Pada 10 April 2026, seramai 34 individu berusia antara 19 hingga 57 tahun dikenakan tindakan undang-undang apabila masing-masing didenda oleh Mahkamah Magistrate berhubung pelibatan mereka dalam insiden rusuhan ini, dengan 32 daripadanya dikenakan denda RM3,000, manakala 2 remaja berusia 19 tahun didenda RM2,000, di mana kesemua tertuduh didakwa memiliki pelbagai senjata termasuk senjata api, peluru, bahan letupan, bahan mudah terbakar serta objek seperti kayu dan batu yang boleh digunakan
digunakan untuk melakukan serangan. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dengan timbalan Pendakwa Raya Nur Farhana Puan memohon hukuman setimpal atas faktor kegusaran awam yang tercetus akibat tindakan kumpulan tersebut. Manakala Peguam Bela Arifin Wahab merayu agar hukuman diringankan dengan alasan semua anak guamnya merupakan pesalah kali pertama yang memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Dengan bayaran denda ini, kes ini ditutup serta-merta. Kes kongsi gelap ini dah lama membarah dalam masyarakat. Kita rakyat biasa tak tahu siapa di sebalik mereka semua ini. Tapi pihak polis pasti tahu siapa ketua kapla mereka. Tapi satu masalah, polis tak berani pun nak usik diorang. Polis menikus, gangster lah ambil alih. Semoga aman selalulah negaraku tercinta ini. Sekian, terima kasih.